anak dia. Seorang ibu nak cakap dengan anak dia, dia nak kata, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Ni nak tidur ni. Dah nak tidur. Kita nak ingatkan kita punya anak supaya jangan lupa berdoa sebelum tidur. Maka dalam bahasa Melayunya, ayatnya adalah jangan lupa berdoa sebelum tidur. Baik, macam mana kita nak terjemahkan dalam bahasa Arab? Jangan lupa untuk doa sebelum tidur. Dalam bahasa Arabnya adalah la tansa. Baik tuan-tuan, ni perkataan baru kot yang anda pelajari hari ni. La tansa. Kerana ada kawan kita yang mungkin dah tahu kot. Yang siapa dah ada basic bahasa Arab tu memang selalu dengar lah perkataan famous ni. La tansa, dia asal perkataan daripada nasia. Nun sin ya. Sekejap, Ustaz ambil satu kotak.